diserang macam ni, kedua-duanya akan mati. Masa kejadian tu berlaku, aku tak terdaya nak menghalang. Nanti dulu, jangan tembak. Tapi lelaki tu sampai sekarang, aku masih tak faham lagi tentang realiti yang aku ceburi dalam dunia ini. Sekarang ni pula, ada dua raksasa. Jangan tembak, raksasa tu bukan musuh lah. Shohei, buat analisa. Baiklah. Tuan, gas mudah terbakar. Nanti, jangan tembak. Gas ni mudah terbakar. Sasaran melarikan diri. Cepat ikut mereka. Dekat-dekat situ terdapat kawasan yang padat dengan penduduk.
Jaraknya 4,000 kaki ke kawasan bandar. Ia akan sampai dalam 30 saat. Dah tak sempat lagi. Sasaran dah hilang. Ke mana dia pergi? Bunga api ke tu? Makhluk asing? Gelombang gegar Sifa. Sasaran telah lenyap. Sila patah balik. Baiklah. Dia dah menumbangkan makhluk asing tu. Raksasa apa agaknya? Ultraman. Ini fasa terakhir ke? Hebatnya. Aku tak dapat hapuskan semuanya. Tak guna. Malam tadi, satu kebakaran telah berlaku di sebuah kilang membuat bir. Seorang terbunuh dan 2 orang lagi cedera. Menurut laporan, kemungkinan besar api itu bermula dari perbuatan khianat. Lewat malam tadi, di ruang udara di Bandar Cara terdapat letupan yang tidak diketahui puncanya. Ramai penduduk yang telah melihat kejadian itu. Encik Komon, apa betul ke sebelum ni awak pernah berjumpa dengan Gegasi Perak? Ya, pada hari saya nak mendaftar. Ini ada satu lagi laporan. Saya dengar raksasa perak ni telah menyelamatkan nyawa awak. Ya. Awak pasti ke? Memang saya pasti, Tuan. Kalau masa tu Ultraman tak muncul selamatkan saya, dah tentu makhluk asing tu dah telan saya. Ultraman? Tak tahu kenapa saya panggil dia begitu selepas tengok dia semalam. Baiklah, Encik Wakura. Apa pendapat awak? Raksasa perak yang Komon nampak, adakah dia membantu kita ataupun dia musuh kita? Terus terang, saya tak tahu. Tetapi, kalau raksasa perak yang kami nampak itu musuh kita, dengan kekuatan yang kita ada, tak mungkin dapat hapuskan dia. Kita perlukan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Apa betul ke Tuan tak percaya adanya makhluk Ultraman? Kewujudannya masih tak berapa jelas. Sumber-sumber untuk mempercayainya amat sedikit. Tapi, Tuan juga telah menyaksikan macam mana dia merampas balik 2 orang tu. Mungkin dia hanya mengambil balik makanannya. Dia juga makhluk asing. Itu lebih masuk akal lagi, kan? Tak adalah. Apa yang kita lihat tu tak selalunya benar dan harus dipercayai. Sebelum percaya sesuatu, fikirkanlah sedalam-dalamnya. Apa yang awak maksudkan? Saya dengar anggota baru tu tak dengar arahan dari sesiapa. Sebagai ketua pasukan, saya rasa lurus bendul macam tu berbahaya. Awak rasa dia ada keazaman yang kuat. Tapi akhirnya keazaman yang kuat itu akan mendatangkan masalah pada semua orang.
Dan yang saya takut sekali, perkara itu berlaku. Yang penting satu pasukan saling mempercayai. Jadi benarkan saya untuk menentukan kesesuaian Komon. Dulu saya pun ingat macam tu. Saya pun sama, berfikiran macam tu. Pergi dulu. Tolong bagi tahu saya, apa maksud awak kita tak harus percaya pada apa yang kita lihat? Hebatnya. Apa awak buat ni? Dalam misi semalam awak telah berdiri di depan senjata saya. Masa tu kalau saya tembak awak segalanya akan ditutup sebagai kes kemalangan. Kesalahan awak ialah awak menghalang tembakan saya. Mana mungkin anggota Night Rider sanggup nak tembak kawannya sendiri? Kenapa mudah sangat awak percaya pada orang lain? Kita tak tahu sama ada orang tu musuh atau kawan hingga saat akhir. Peluru kosong. Ambil beratlah tentang peluru yang tinggal. Tunggu sekejap. Kenapa tak jawab soalan saya? Bukankah kita patut percaya dan yakin dengan apa yang kita lihat? Ini ke tempatnya? Kenapa bawa saya ke sini? Cuba tengok sana. Itu ialah keluarga mangsa makhluk asing. Tapi, kenapa mereka tengok ke bawah bukit? Mungkin awak tak tahu masa tamat latihan, 13 orang telah terkorban. Tetapi mereka kata bas jatuh ke gaung. Bas jatuh gaung? Bukan kes ini aja. Semua mangsa raksasa direkodkan akibat kemalangan. Dan ahli keluarga tu tak tahu cerita yang sebenar. Jadi, mereka sembunyikan hal sebenar? Itu perkara biasa. Kalau mereka tahu, keadaan akan jadi kelam kabut. Sebab itulah kami nak bunuh raksasa itu secara rahsia. Awak tak sepatutnya percaya pada apa yang awak tengok. Itulah jawapannya. Tapi, macam mana saksi? Tentu mereka akan bercerita pada orang-orang lain. Mana boleh nak suruh? Saksi tak akan bercakap tentang hal sebenar. Dalam pertubuhan, ada bahagian khas yang laksanakan tugas ni. Jangan bimbang. Kalau awak dah lupakan semuanya, awak boleh kembali kepada kehidupan asal. Ingatan awak akan dipadamkan. Tuan bergurau ke? Atau Tuan betul-betul serius? Kalau saya nak bagi tahu perkara sebenar pun, ingatan saya dah dipadamkan. Ada ke Tilto tu? Ada apa ni? Kenapa awak pegang senjata? Ada orang perhatikan kita. Ha? Gelombang makhluk asing. Nanti, tunggu sekejap. Dasar, ini bukannya satu hayalan.
Awak yang ekori kami kan? Baik awak cakap. Memang benar ada sesuatu mengekori awak. Tapi itu bukannya saya. Bukankah awak... Lari. Hah? Saya kata lari. Kita dikepung. Kawasan 3, poin 247, gegaran makhluk asing telah dikesan. Ada isyarat naik radar pula kat situ. Lelaki tu pun ada sama. Tapi Encik, senjata apa tu? Encik ni siapa? Tak, jangan! Jangan putus asa. Tak mungkin Encik ni... Apa awak meropong aja? Bahaya! Awak berdua telah dipancing ke dalam jerat mereka tu. Mereka akan lawan lawan yang kuat. Mereka dapat meniru dan mengumpul maklumat demi untuk memperbaiki diri mereka supaya mereka boleh menjadi lebih kuat. Mereka itu ibarat virus prosap. Mereka itu banyak dan bergabung untuk memulakan aktiviti mereka. Sebelum terjadi, kita kena cari tempat mereka. Nanti sekejap. Saya takkan biarkan awak pergi begitu aja. Tolong hentikan. Buangkan senjata. Ikut saya ke kem saya. Saya tak nak. Peluru kosong. Kena prihatin berapa peluru lagi yang tinggal. Tolonglah hentikan. Dia dah hilang. Cara memandu kru Manchester Gamma tak ada bezanya dengan apa yang ada sekarang. Cuma tahap mobility meningkat. Ini mungkin menyukarkan kawalan. Dengan yang ni, kita tak akan ketinggalan di belakang makhluk asing.
Nasib baik juga. Naib ketua tak cakap apa-apa pasal lelaki itu. Bagi diri aku tak tahu realiti yang macam mana lagi yang aku patut percaya. Hello? Come on, Ketua. Pelik pula rasanya. Pagi-pagi lagi awak dah telefon saya. Maaflah. Tiba-tiba aja saya teringin nak dengar suara awak, Riko. Ada apa ni? Ada masalah di tempat kerja ke? Tak adalah. Masa ni cuma saya keliru sikit. Tapi kalau aku balik ke tempat asal aku dulu, mungkin semuanya akan pulih macam sedia kala. Aduh. Kenapa tiba-tiba ajak awak berhenti? Entahlah. Saya pun tak tahu kenapa enjin berhenti. Tolong saya.